dunia hari ini menyokong Palestin, kecuali kau aja menyokong Israel dengan Amerika. Aku tak tahu, mungkin nama kau Donald Trump ke, Abu Trump ke, Tiong Drum ke, aku tak tahulah. Tapi kau keturunan nampak berat ke belah sana lah. Kalau aku jumpa mungkin hidung panjang macam Netanyahu, ataupun muka petak macam kotak kasut Yoav Gallant. Mungkin begitulah. Ataupun gemuk ke dempol kau ni lebih kurang macam Bazaris Mu'rif punya geng. Kau kena faham dulu asas sejarah. Jadi hari ni aku membebel bagi sejarah ni supaya orang yang tak tahu tentang sejarah, orang-orang yang menyertai 8200 lah, kalau kau ni squad media sosial ataupun squad dipanggil sebagai squad media sosial AI dan plus human yang dibentuk oleh Israel. Ingatlah 8200 ni adalah squad media sosial Israel. Mereka boleh menyerap masuk ke Malaysia sebagai menggunakan akaun-akaun orang tempatan. Mereka boleh mengupah orang tempatan untuk menjadi soldadu mereka di seluruh dunia. Okey, brigade ni dipanggil brigade 8200. Apa yang dipanggil sebagai brigade new media yang di bawah IDF. Jadi tuan-tuan kena faham, kadang-kadang kita jumpa orang brigade macam ni pun kita kena lawan juga, walaupun kita tahulah dia mentadara duit Israel ataupun tidak. Tapi kita tetap lawan, kita kena tentang orang macam ni, kerana brigade begini mungkin berada dalam negara kita yang tidak lagi membawa pistol untuk membunuh orang Melayu menyokong Palestin, tetapi merosakkan otak orang Melayu untuk mencintai Israel. Okey, itu yang saya beritahu pada tuan-tuan. Sempuan supaya tuan-tuan faham, sambil saya sound dia, tuan-tuan pun dapat faham. Tak semua negara yang membina selepas Palestin ni negara yang tidak bertuan. Semua tanah Arab tu bermula nasibnya sama selepas jatuh Osmania. Jadi British pun pujuk untuk melemahkan negara Islam ni supaya tidak lagi menjadi jadilah yang besar di bawah satu raja. British buat penipuan. Dia pergi jumpa kabilah Yaman, dia kata pilih di antara kabilah kamu bentuk negara. Dia jumpa kabilah Jordan, dia kata dia jumpa dengan kabilah Oman, dia cakap. Dia begitu cakap juga pada kabilah UAE. Begitu juga dia cakap pada kabilah Iraq, kabilah Kuwait, kabilah Bahrain. Maka terpecahlah negara-negara Islam di bawah mandat British. Manakala waktu British dan juga Perancis bersatu untuk mengalahkan Ottoman, Perancis minta tanah dia. Dia nak tanah dia Jordan dan dia nak tanah dia adalah Syria. Bila dia kalah Perang Dunia Kedua, di mana dia diselamatkan oleh Amerika selepas Perancis dijajah oleh Nazi, maka Perancis merdekakan. Jadi untuk budak bengap ni, Perancis waktu merdekakan Lubnan bukan negara beraja. Lubnan dimerdekakan sebagai sebuah negara demokrasi. Begitu juga mereka memerdekakan beberapa negara yang lain. Mereka memerdekakan Mesir, sebuah negara besar. Mesir tak memulakan sistem beraja. Mesir terus saja memulakan sistem demokrasi pada tahun 1948. Okey, kemudian tahun 1952 ada pertelagahan, akhirnya Mesir membentuk negara militer. Di mana Gamal Muhammad Nasir memerintah sampailah disambung oleh Anwar Sadat bila Gamal Muhammad Nasir meninggal dunia. Jadi tak semua negara tu ada raja. Ada setengah negara memilih sistem beraja, ada setengah negara tidak memilih sistem beraja. Tapi bukan berarti Palestin tak ada raja tahun 1948. Segala Yahudi yang datang daripada Poland, segala Yahudi yang datang daripada Rusia, segala Yahudi berdarah Serbia, segala Yahudi yang datang daripada Eropah Timur, segala Yahudi yang telah lari daripada Jerman, segala Yahudi yang nak balik daripada Perancis boleh mengatakan itu tanah nenek moyang mereka. Mana mungkinlah orang yang waras boleh menerima satu orang yang datang menyeberangi Laut Mediterranean secara jahat, kemudian dibantu senjata dia oleh British, bunuh orang Palestin, bakar 750 kampung orang Palestin, halau orang Palestin keluar, bina negara. Lepas tu kau nak ungkit bahawa negara tu adalah negara milik mereka hanya kerana negara tu tak ada raja. Allah, Mi KKB kau tolonglah bagi tahu kat budak tu sikit. Punyalah bahlul, punyalah tak boleh nak diajar. Itulah aku cakap lah, kalau kita ni ada ilmu sikit, ilmu kita tak bertaraf pinggan, tak bertaraf mangkuk, tak bertaraf piring, nak letak dalam talam, pergi join Mangkuk Ayun. Dan Mangkuk Ayun dia tak masuk dalam media sosial dan buat klaim-klaim yang bodoh. Mangkuk Ayun dia duduk diam-diam je, sebab dia memang nama dia Mangkuk Ayun, dia ayun-ayun je. Dia tak boleh bermain di tempat yang asas ilmu tu adalah benar dan asas ilmu tu mestilah ada fakta. Okey tuan-tuan, itu je lah saya membebel kat tuan-tuan hari ni, supaya budak tu kena marah dan tuan-tuan dapat juga pengetahuan. Selalunya saya jawab ni, buat apa saya nak jawab personal ketika 11,600 orang ada. Tapi secara layman term, dengan sedikit kemesraan saya bercakap dalam nada marah-marah ni, tuan-tuan faham tentang geopolitik, tuan-tuan faham tentang sejarah pembentukan negara-negara, bagaimana negara bangsa dibentuk di Asia Barat, dan kenapa Israel adalah sebuah negara haram hingga hari ini. Kerana dia dibina secara konspirasi pada tahun 1948 ketika PBB ada 55 negara saja. Okey, saya nak senyum sikit. Dengan penjelasan ni juga saya harap tuan-tuan berhati-hati kerana 8200 ni adalah unit media sosial Israel. Dia bukan unit, dia brigade, diberi dana yang besar oleh Kementerian Pertahanan Israel.
Dan kalau tuan-tuan jumpa orang macam ni, jangan bagi chance, sesah cukup-cukup. Kerana kita bimbang organisasi dan juga pelatun rekrut melalui media sosial, yang kemudian mereka yang mempunyai orientasi pro-Yahudi, sama ada secara natural ataupun secara brigade 8200, dapat kita kekang di negara kita. Kita tak payah bagi muka, tuan-tuan. Kita lanyak cukup-cukup ya. Kita lanyak cukup-cukup sampailah dia tak bernafas. Semalam saya dengar kata dia pun dah tak berani dah, dia inbox je dekat KKB punya page, sebab dia tahu tuan-tuan ketuk dia teruk. Baru dia tahu, tapi dia nak lawan juga dengan mengatakan pada tahun 1948 apabila orang-orang Yahudi datang mengambil negara Palestin ada raja. Kau duk kira raja yang habis negara yang dijajah yang lain, membina negara di Afrika yang dimerdekakan oleh penjajah seperti British, penjajah seperti Belgium, penjajah pergi Itali. Afrika yang bukan Islam ni, adakah mereka semua ada raja? Mereka tidak beraja. Mereka membina negara mereka berdasarkan orientasi negara bangsa. Kerana mereka dimerdekakan oleh negara-negara barat kolonial yang memilih sistem demokrasi, maka mereka membina negara demokrasi. Itu yang berlaku kepada wilayah-wilayah Afrika yang ada dengan begitu banyak, yang tak semuanya negara Islam. Dan negara-negara Afrika ni membentuk sistem demokrasi. Zimbabwe, Kenya, Nigeria, Chad, Mali, Malawi ni semua negara tak beraja. Tak apa Yahudi tak pergi ambil. Kalau Yahudi pergi ambil dekat situ, kenapa? Kerana kalau Yahudi tak pergi ambil, dia nak pergi ambil di tanah di bawah Mediterranean, kerana British menganggap itu tanah strategik untuk menjadikan Israel yang ambisius nak balik ke tanah asal bagi orang-orang Yahudi pariah yang terbuang di Eropah. Yang kedua, British mahu dia ada sebuah negara proksi kalaulah Islam nak bangkit lagi, kerana dia takut Ottoman pernah kuat, dia tahu Abbasiyah pernah kuat, dia tahu Umayyah pernah kuat, dia tahu bahawa Empire Ayubiah pernah kuat. Maka dia nak tutup pintu masuk ke Eropah melalui lautan Mediterranean. Dia letakkan Israel sebagai negara proksi, dipersenjatai, diberi segala bentuk. Sampailah hari ini mereka memiliki lebih daripada 180 peledak nuklear. Mereka diberi apa saja persenjataan oleh Barat, semata-mata untuk menjadi zon penampan, supaya kegemilangan Islam yang bermula pada abad yang ke-10 dan berakhir pada abad yang ke-20 tidak berulang. Jadi Israel dalam pengajian kita akhir zaman, Israel dalam pengertian Eropah adalah zon penampan, negara yang akan dijadikan alat memerangi mana-mana negara Islam sebelum negara Islam tumbuh dan keluar ke lautan Pasifik untuk kembali keluar ke lautan Mediterranean untuk kembali ke Eropah. Okey, faham kalau tuan-tuan nak kita naikkan kejap, tuan-tuan ambil dulu Ilham naikkan combo senang. Kalau tuan-tuan nak solo, semalam ada yang kata solo combo, tuan-tuan akan boleh faham. Iaitu akar konflik Israel, Arab dan Iran. Kita nak tahu konflik tiga penjuru. Kenapa pula Iran dimusuhi oleh Arab? Ada sejarah dia, sejarah tahun 1979. Ada sejarah dia, minyak percuma yang diperolehi oleh British dan Amerika ketika Shah Iran ada. Kerana Shah Iran telah menjadi proksi kepada Barat, di mana daripada tahun 1955 sehinggalah tahun 1979 Amerika dan British mendapat minyak pada harga yang murah melalui syarikat-syarikat mereka. Rakyat Iran menjual minyak kepada Eropah, kepada Amerika dan juga British. British Petroleum ni setitis minyak pun tak ada di British. Amerika lain, mereka ada minyak. British Petroleum ditubuhkan untuk mengikis minyak daripada Iran. Kemudian apabila Iran jatuh di bawah revolusi Islam, Raja Shah Reza Pahlavi yang kini yang waktu itu menjadi alat, tahun 55 sampai tahun 79 dia ni menjadi alat. Dia bagi syarikat British gali minyak, dia ambil komisen, dia makan dia seorang. Rakyat Iran menjadi murah walaupun negara-negara Arab yang lain kaya minyak. Bila tahun 70-an, negara-negara Arab yang lain kaya minyak, rakyat Iran tengok Saudi jual minyak kaya, Kuwait jual minyak kaya, UAE jual minyak kaya, Bahrain jual minyak kaya. Kenapa Iran jual minyak tapi miskin? Kerana sistem minyak Iran ini dikuasai oleh British dan dikuasai oleh Amerika. Jadi 1979 revolusi Islam berlaku. Bila revolusi Islam berlaku, Amerika dan British kehilangan kepentingan minyak di Iran. Maka sejak itulah untuk menjatuhkan kerajaan Iran, maka kerajaan Iran disebut Syiah. Iran yang berasaskan kepada menjatuhkan sebuah kerajaan yang zalim, Iran yang menjatuhkan sebuah kerajaan yang Shah Reza Pahlavi adalah proksi dan katun, adalah puppet kepada Amerika dan British, jatuh kerana nak naiknya kerajaan baru, nak balik tu, maka nak ditakut-takutkan, mereka cari titik lemah. Titik lemah adalah orang-orang Islam ini adalah Sunni daripada negara yang lain, dan kebetulan apabila revolusi Islam naik, dia Syiah. Maka Iran dengan negara-negara Arab ni dilagakan di bawah mazhab agama. Kerana kemahiran British dah telah, kerana Amerika dah faham bahawa orang Islam ni ada dua titik lemah.
Apabila mereka bernegara, lagakan mereka dengan mazhab. Kalau mereka satu mazhab, lagakan mereka antara golongan fundamental dan golongan konservatif. Jadi maka itu mereka gunakan istilah tersebut. Jadi tuan-tuan akan faham mana satu bila saya menyokong Iran dalam menentang Israel. Kita menyokong Iran sebagai sebuah negara, tak ada kena-mengena dengan Syiah. Okey, kita menentang mazhab Syiah kerana kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kita menyokong Iran dalam perang dia dengan Israel kerana dia membantu orang Palestin. Kita menyokong Hezbollah, kita menolak Syiah Hezbollah kerana kita dah lengkap dah kehidupan kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kita menyokong Hezbollah sebagai gerakan yang merosakkan dan yang mengganggu Israel ketika Israel mengganggu Gaza. Kita menolak Houthi Syiah dari segi mazhab kerana kita telah sempurna mazhab kita dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kita menyokong Houthi kerana tindakan ketenteraan yang dia ambil telah mengancam ekonomi Israel. Jadi kalau ambil dah buku tu, supaya faham, tuan-tuan faham, sokongan ke atas Iran bukan menyokong mazhab Syiah, menyokong peranan Iran melancarkan serangan ke atas Israel yang menggugat kedudukan Israel ketika Israel membantai Palestin. Menyokong Hezbollah adalah menyokong pergerakan ketenteraan yang berjuang membantu Palestin walaupun dia Syiah. Kita sokong adalah ketenteraannya, military action dia. Kita sokong Iran bukan kerana Syiahnya, kita sokong Iran kerana tindakan ketenteraannya, kerana keberaniannya. Jadi ada beza. Mazhab kita akan kekal di sini. Mazhab kita akan kekal. Kalau mazhab kita kekal, lepas tu kita duk benci Syiah, lepas tu orang-orang kita Sunni dibantai di Palestin, apa kebangangnya pegangan mazhab yang sedemikian punya lapuk? Menyokong Iran tidak menyokong Syiah. Seperti mana? Kalaulah berlaku satu perang, kita menyokong Amerika, apakah tuan-tuan menyokong Kristian? Tuan-tuan sokong Manchester United, tuan-tuan sokong kelab England yang ada palang T belakang, apakah tuan-tuan menyokong Kristian? Tidak, dia adalah bola sepak. Dia adalah menyokong bola sepak, bukan agama yang menjadi agama pemain bola sepak. Dia adalah menyokong kelab bola sepak, bukan menyokong agama yang dimiliki oleh pemilik kelab bola sepak. Kena faham letak asas perkara tu, perkara mudah nak faham. Jadi kita menyokong Iran bukan kerana Syiahnya, kerana dalam ketenteraannya Iran telah membantu Palestin. Kita menyokong Houthi, kita menyokong Hezbollah bukan kerana Syiahnya, kerana dari ketenteraan inilah kumpulan pejuang gerila yang membantu Palestin. Jadi tak usah keliru. Jadi tuan-tuan baca buku kawan saya tulis ni, tuan-tuan ambil, saya tak ada buku dia, saya tak bawa dalam pelayaran. Arus politik Palestin ni tuan-tuan baca bagus. Sebab tuan-tuan boleh faham daripada sejarah asas. Kan sampai sekarang ni kita nak bagi perhatian, kita nak pergi Gaza ni, orang tuduh orang ni Hamas. Sekarang kan banyak dah di Hamas kan. Besok seluruh konvoi kami pun dihamaskan. Tuduhan-tuduhan begini kenapa bermula? Kenapa Hamas ni menjadi kata yang sangat-sangat dibenci? Kerana dia berkaitan dengan penentangan orang-orang Palestin dalam perjanjian Oslo. Baik, macam mana Hamas tumbuh? Palestin daripada tahun 56 ni ada PLO je. Hamas dia tak ada dalam sayap PLO. PLO ni dia ada Palestinian Liberation Organization, dia ada dia ada Palestine Democratic Liberation, dia ada Palestinian Socialist Liberation. Dia ada banyak. Dan parti-parti itu ada sampai sekarang pun. Tapi bila sampai tahun 1963, Yasser Arafat telah bersetuju menandatangani perjanjian Oslo yang ditaja oleh Presiden Bill Clinton. Apa ada dalam perjanjian Oslo? Kerana Yasser Arafat memikirkan rakyat Palestin dah banyak kena bunuh, perang pun dah tak mungkin, negara-negara Arab pun dah tak perang sampai 20 tahun selepas perang terakhir tahun 73 dipanggil Perang Ramadan. Maka Yasser Arafat tanda tangan perjanjian untuk menerima resolusi 1501 PBB 1967. 1993 dia sanggup terima dengan mengatakan Israel akan duduk atas tanah 56% dan baki tanah 44% bentuk Palestin. Masa tu Hamas tak setuju. Hamas kata kita akan berjuang sampai syahid daripada menyerahkan tanah kita kepada perampas tanah. Kita akan berjuang sampai syahid, kata Syekh Ahmad Yassin, daripada merdeka dengan melihat tanah kita diambil oleh orang lain. Kerana 1948 itu kan tanah orang Palestin. Maka terwujudlah Hamas. Kerana perjanjian Oslo ni, kata tidak, Hamas ni tak ada masalah. Setiap kali intifada, Syekh Ahmad Yassin larahkan budak-budak dia pergi lawan baling batu, sokong kehendak agenda Yasser Arafat. Yasser Arafat panggil intifada yang pertama 1987, 1993. Lepas intifada tu, Bill Clinton buat perjanjian. Dalam perjanjian tu telah bersetuju pembentukan dua negara. Marahlah orang-orang Hamas ni yang kebetulan berada di Gaza. Maka Hamas pun ditubuhkan sebagai parti politik. Sebelum ni Hamas ni macam gerakan tabligh dia, gerakan dakwah, di mana Syekh Ahmad Yassin kata Palestin ni tak merdeka, tak menang perang, mungkin ada kelemahan dari segi asas agama. Maka dia bukalah sebuah pondok yang di mana di situlah dia mengajar tarbiyah agama, supaya dengan kuatnya akal agama barulah Allah redha Palestin yang akan terbentuk. Itu Syekh Ahmad Yassin buka Hamas.
Jadi bila tuan-tuan faham, bila Hamas dah menentang perjanjian ni, Amerika menyenaraikanlah Hamas ni dah tak nak masuk perjanjian two state solution. Maka Amerika senaraikan Hamas sebagai pertubuhan pengganas 1969. Tahun 2001, Kesatuan Eropah sebut Hamas juga pengganas. Hanya kerana Hamas berpegang pada prinsip tak mahu mewujudkan dua buah negara merdeka. Dia tetap nak kata ini tanah asal kami, Israel kena keluar. Hinggalah Ismail Haniyeh menang pilihan raya 2004. Dalam buku tu ditulis, bila Ismail Haniyeh pegang 2004, berlakulah perbalahan. Takkan Hamas nak perintah? Amerika senaraikan dia sebagai pengganas, Kesatuan Eropah senaraikan sebagai pengganas, Kanada senaraikan dia pengganas, Jepun pun senarai dia sebagai pengganas. Maka Raja Abdul Aziz ni, King Abdul Aziz ni, panggillah mereka datang ke Mekah. Okey, sekarang masalah kau yang tanda tangan Fatah, PLO. Sekarang pilihan raya kau menang, Hamas. Jangan berbalah dan jangan berbunuh sama Islam. Bai'ah tu dibuat di kota Mekah. Ada dalam buku yang tuan-tuan tengok dalam beg kuning tu, Arus Politik Palestin. Maka bai'ah tu lah telah ada tu. Dan kamu, kerana kamu menang banyak dalam kerusi Gaza, kamu ambillah Perdana Menteri Gaza. Nak bagi adil, Perdana Menteri Tebing Barat, walaupun kamu menang banyak, sokong Perdana Menteri Tebing Barat daripada parti Fatah. Itu naiknya Ismail Satiyeh. Ismail Haniyeh, naiknya Muhammad Satiyeh. Jadi Perdana Menteri di Tebing Barat, di bawah PLO, di bawah Fatah. Jadi bila tuan-tuan faham sejarah tu, tuan-tuan akan faham bahawa kenapa Hamas menjadi sensitif. Kenapa bila kami bergerak ni, dia tak kata kapal ni kapal PLO. Kenapa dia tak kata kapal ni kapal Fatah? Dia duk sebut Hamas kerana dengan sentimen Hamas yang disenaraikan oleh pengganas oleh banyak negara, senanglah dia nak jebak kapal ni, dia nak jebak penganjur ni sebagai Hamas, supaya seluruh dunia yang telah bersetuju Hamas pengganas ni tangkap semua orang yang boleh dikaitkan dengan Hamas. Itu Israel mainkan sentimen Hamas kerana Hamas telah disenaraikan sebagai pengganas. Itu mudah dia. Kalau tuan-tuan faham dah dalam buku Arus Politik Palestin, barulah tuan-tuan faham kenapa mereka mengulang kata-kata Hamas. Kerana perkataan Hamas ni secara global laku. Kerana negara-negara Eropah juga menyebut Hamas pengganas. Australia juga menyebut Hamas pengganas. Kanada juga menyebut Hamas pengganas. Jepun juga menyebut Hamas pengganas. Maka dengan menghamaskan semua orang, maka mudahlah orang-orang ini kononnya akan diisolasi kalau ikut fikiran Israel. Tapi tak mudahlah dia bohong negara di dunia. Takkanlah tiba-tiba orang daripada Malaysia, orang daripada 45 negara yang pelbagai agama yang tak pernah jadi orang Gaza pun, yang nak belayar bantu di bawah kemanusiaan ni, nak dipanggil Hamas. Itulah Israel ni. Kalau ada seekor kucing buat gila tengah bandar Tel Aviv dan menyusahkan orang Israel, kucing tu pun disebut Hamas. Kalau ada seekor anjing buat kacau di tengah-tengah bandar Israel ni, dan anjing itu menyusahkan orang-orang Israel, anjing itu pun disebut Hamas. Punyalah bodoh dan punyalah mereka memperkudakan Hamas ni. Di atas ketakutan, fear factor mereka, Hamas mula mendapat sokongan. Bila Hamas bila Gaza makin ditindas, bila perjuangan di Gaza makin menjadi besar kerana Gaza ini bawah takbir Hamas mendapat simpati seluruh dunia. Maka Israel nak mainkan naratif seolah-olah kita semua menyokong pengganas. Itu kata dia. Kamu rampas tanah orang, kamu adalah penyamun dan kamu adalah laknatullah. Tentang pengganas, kamu adalah laknatullah di kalangan orang Islam. Okey, saya pun nak berhenti dah sebab bilik ni agak panas. Tuan-tuan boleh lock buku. Kalau tuan-tuan nak buku-buku lain, tuan-tuan raya dengan duit kami orang-orang Yahudi ni, kami danakan duit. Kamu menang pilihan raya, kamu kena ambil setiausaha negara yang berbangsa Israel. Donald kemudian bila naiknya Henry Kissinger sebagai setiausaha negara lah, dia menulis piagam kepada negara barat. Tengok bahagian apa yang dia kata. Orang-orang Islam ini, mereka adalah orang berpegang pada Al-Quran. Dalam Al-Quran ada satu benda adalah jihad. Orang-orang Islam akan pergi untuk berjihad dengan dua jaminan. Mereka mati dapat syurga. Kalau mereka menang, mereka akan mengislamkan negara-negara kamu. Maka dengan ini, Barat takut pada Al-Quran. Barat menganggap Islam ini bangsa berperang. Barat akan menganggap orang Islam dalam apa jua keadaan akan pergi menggadai nyawa dia untuk dapat syurga dalam jihad. Tapi sekarang, apa yang ditulis, yang dibina, naratif yang dibina tahun 67 oleh Henry Kissinger dah tak laku. Islam telah berkembang dengan baik. Selepas begitu lama orang melihat Islam ini adalah agama yang damai. Orang dah berunding dengan banyak negara Islam. Orang Islam telah bercampur gaul dan berada di Eropah dan berada di seluruh dunia. Maka tahulah mereka, selama 50 tahun mereka telah ditipu oleh doktrin yang dibina oleh naratif Henry Kissinger. Tuan-tuan beli buku Henry Kissinger tu, Tata Dunia tu. Itu tuan-tuan boleh baca kalau tuan-tuan bajet lebih sikit. Sebab buku tu berapa ringgit? Apabila apa ni negara Afghanistan yang diserang, yang dibunuh adalah orang Islam. Lama kelamaan Barat faham. Ideologi membenarkan pembunuhan ke atas orang Islam atas nama ini adalah agama yang mempunyai jihad, dan jihad ini kemudian akan datang membunuh kita lah, kata Henry Kissinger pada orang kafir.
kepada orang barat. Rupanya bukan. Henry Kissinger telah mencari jalan untuk menghalalkan kita membunuh mereka dengan menakut-nakutkan kita bahawa mereka adalah agama jihad. Sedangkan dalam Al-Quran apabila dikaji, Al-Quran adalah agama tentang kedamaian. Al-Quran tentang agama Tuhan yang Esa. Al-Quran tentang agama hidup bersama. Al-Quran hanya menyentuh bahagian jihad bagi bahagian-bahagian yang tak sama ditafsir dan dimonopoli, dimanipulasi oleh Henry Kissinger. Okey, tuan-tuan boleh long. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Nanti kalau ada tenaga saya live lagi. Sekarang saya dah live berapa minit mungkin oksigen tak cukup, bilik saya kecil.